Okey, dah sampai. Ni yang aku order quick connect rasanya kot. Alright, betul. Kalau yang dulu aku order yang ini, saiz 15 untuk water jet yang macam ni lah. M22, saiz 15. So, yang ni aku order satu hari tu sebab aku takut tak muat tau. Kalau muat dia akan jadi macam ni. So, aku order untuk yang bahagian gun sahaja. Order lagi satu untuk dekat sini. Kita try. Kalau lepas ni cantik. Sebab dia ada dua saiz tau dekat beg kuning. Ada yang saiz 14 dengan saiz 15. Yang ni aku punya ni saiz 15. Okey. Cantik ngam. Okey, ni untuk sebelum ni lah. Kalau kita tak ada quick connect, kita kena, kalau nak simpan water jet, nak pasang water jet susah kan. Kau kena pulah-pulah macam ni. So bila dah pakai kau kena pusing balik. Pusing balik, sakit juga tangan lah. Angin lagi satu, dia boleh lelus kat sini. That's why aku terpaksa order juga benda ni. Selalu basuh-basuh kereta, buka tutup water jet kena ada ni. Yang ni dia dah ada getah Make sure dia dah ada getah macam ni. Okey. Kasih ketat je geng. Kau masuk je kat sini. So bila korang nak simpan water jet nanti, kau tarik je macam ni. Nak guna balik, kau just plug in je macam tu. Nampak? Senang kan? Korang boleh tekan dekat beg kuning. Beli dua lah. Satu untuk gun, satu untuk dia punya water jet yang ni.